Dia cakap apa? 前2天花了工资的钱还给我，花了23000多的钱还给我。给他。给谁啊？给他。你干嘛要给他？ Cakap sama ini, lu cakap sama dia. Kalau dia mau 80,000 boleh. Mari Venten, jumpa saya. Dia cakap masa tu semalam dia sudah bayar dia orang ni gaji 2,000. Itu cakap sama dia, itu gaji lain cerita. Sekarang dia mau 80,000. Mari Venten, cakap sama dia kalau dia berani, mari. 他讲那个工资是工资，你们要包还是包？ Kalau dia pegang ni 3 orang budak, saya mesti cari dia pakai polis Interpol, International Police. Lu cakap sama dia. 他现在是跟你说那个8万的事情，需要的工资。什么是不能？我要他们把这个8万的钱，他介绍费8万还给我啊！你把介绍费8万还给我啊！ Wey, jangan cakap 80,000 yuan lah. 8 yuan pun saya tak nak kasih lah, cakap sama dia. Ha? Cakap sama dia, jangan 80,000 lah. 8 yuan pun dia tak dapat lah, cakap sama dia. Cakap, abang dia cakap dia bukan nak dia tak takut polis atau apa. Dia cakap dia just nak 80,000 tu. Cakap dengan dia, 8 yuan pun dia tak dapat. 说吧。他说不要说8万了，8块都给。哦。 Dia mau buat apa, dia buat. Cakap sama dia. Kalau dia main polis, kita pun main polis. Masalah akan jadi besar, cakap sama dia. Cakap dekat dia, dia main polis, saya pun akan main polis. Itu je masalah akan jadi besar. 我现在不给你讲，我现在就跟阿恒讲，你把钱还给我。 Aku cakap sama dia. 讲个鸟，我讲什么天天讲啊？你把钱还给我就可以了嘛。你们3个人把钱还给我啊。我跟他讲什么讲啊？ Tak payah cakap banyak. Cakap sama dia, tak payah cakap banyak. Dia main polis, saya main polis. Itu jam dia masalah besar, cakap sama dia. 我干嘛要干你们的人啊？不要你们的，我带你们去干嘛？我只要你把钱还给我啊。dia tak kisah. Dia tak nak bawa kita pergi pun. Dia我会带你们的人，我带你们。 Cakap kat dia, 1 ringgit pun, 1 yuan pun tak dapat. Jangan cakap 80,000, 8 yuan pun tak dapat. Cakap dekat dia, kalau dia nak main polis sekarang, nak panggil polis bawa korang keluar, aku pun akan main polis. Itu je masalah besar dengan dia, cakap dengan dia. Maksud sekarang ni dia cakap dia just nak apa nama ni? 80,000 tu je. Pergi mampus cakap dengan dia. Pergi mampus, pergi sap. Bapak dia ni cakap dengan dia. Kalau dia main polis, aku main polis cakap dengan dia. Itu je masalah besar dekat company dia. Cakap dekat dia. Dia masuk Thailand, cakap dekat dia. Wey. Dia masuk Thailand, cakap dekat dia. Dia tak selamat, cakap dekat dia. Tak. Dengar. Kau cakap dekat absen, tak cakap dengan aku. Dia gangster kan, panggil cakap dengan aku. Kenapa tak cakap dengan aku? Dia cakap dia pun tak takut polis. Okey, tak takut polis. Panggil dia main polis dulu. Itu jam kita tengok apa jadi. Dia sekarang panggil dia orang. Dia sekarang panggil dia 3 orang yang semua duit kasih koyak keluar. Daripada? Dia cakap dia sekarang 3 orang badan ada berapa duit semua kasih keluar. Okey, kasih 1 yuan cakap dia. Kasih 10 yuan. Weh, lu dengar saya cakap. Lu bagi tahu ini cibai, cakap sama dia. Kalau dia orang angkat ini 3 orang keluar daripada guest house, saya cari dia, dia habis dia, cakap sama dia. Saya tahu dia main company, dia main gambar semua ada, saya main detail. Jangan main-main cakap sama dia. Dia mau main polis, boleh main polis. Itu jangan kita tengok siapa besar. 1分钱也拿不了。如果带人走的话，他们去找你们，就这样子而已。我没有带他们，你跟他说我没有带人走。 Dia sekarang orang dia tak bawa balik. Pergi mampus cakap sama dia. Kalau macam itu, dia mau wang, panggil dia jumpa saya dekat Venten, cakap sama dia. 他说你要那8万的话，就去找他收。我不要他们8万，他们口袋有多少钱拿过来还给我就可以了。 Bagi tahu dia, itu budak mana ada wang, dia bodoh ke apa? Dia mau wang, jumpalah saya banyak wang ada. Itu jam apa jadi sama dia kita tak tahu lah. 1分钱也没有了，就是要他说钱他都拿完了，你们要钱的话是没有，他们是没有钱的，你们要钱就找他而已。我找他干鸟，我跟他又不认识，我找你干嘛？ Dia cakap dia pun tak kenal lu, pergi jumpa lu ambil duit berapa. Lu cakap sama dia, cibai dia cakap sama dia. Saya ni
Cakap sama dia, buka Google sampai nama semua tahu. Buka internet pun orang tahu. Tak payah cakap banyak cakap dia. Tak payah mau tunjuk dia main gangster sana. Panggil dia balik. Weh, panggil dia balik. Kalau dia mau main polis, panggil dia main polis. Itu jam dia main nasib tak baik cakap dia. 什么有过来的？有过来，你叫他现在过来嘛。 Cakap banyak tak ada guna. Cakap sama dia, cakap banyak tak ada guna. Kalau dia mau main polis, mari main. Itu jam tengok apa jadi sama dia. Dia sekarang pun cakap. Akhirnya 3 bangsa yang jenuh saya bergaduh baru-baru ni semalam kan. Akhirnya ini bukan bangsa 3 ni je. Akhirnya semua telah pun dibenarkan pulang kerana company telah bersetuju untuk serahkan pasport tanpa bayaran 1 sen pun daripada 80,000 yang diminta. Dan sekarang kita berada di JT Golden Triangle. Kita akan naik boat. Ni kawan kita dah sampai. Dan ya, kita akan pulang. Dan kepada mana-mana company, kamu jangan main-main dengan orang Malaysia. Kerana kalau kamu ambil orang Malaysia, kamu akan rugi. Kamu bayar dia orang, akhirnya kamu rugi sebab aku bawa balik free. Terima kasih.